Okey guys, sekarang ni pukul 6.47 petang 6 Disember. Aku baru update sebab aku update lewat. Pagi tadi aku ada usang, tak sempat nak buka lah. Tapi alhamdulillah pemakanan aku jaga. Hari ni aku tak makan pun karbo. Aku just makan protein dan fiber. Tu pun kuantiti taklah banyak. Sekadar alhamdulillah lah, kata kenyang sikit lah. Jadi hari ni punya cerita, aku jumpa dengan kawan aku. Dia kata nampak jogging sama, tapi nampak sama. Jadi bagi aku waktu kata-kata negatif sebenarnya, tapi aku jadikan tu sebagai penyunting semangat aku untuk lebih semangat. Tak apalah, takkanlah nak seminggu 2 minggu dah ada result kan. Jadi yang penting istiqamah. Jadi insyaAllah doakan aku supaya aku dapat capai road tu 85 kilo, insyaAllah. Makhluk ada kuasa, Allah Maha Kuasa.